Ni Cik tunjukkan bukti ya, yo nampak ni pukul lah nak roket-roket pukul 9.30 pagi. Pagi yo. Mano kita buka kedai ni pukul 10 pagi. Jadi batch masak lauk-lauk kampung yang pertama adalah pukul 10 pagi kita kena siapkan. Jadi kalaulah sebelum pukul 2 petang tu dah habis lauk kita masak pula batch yang kedua untuk kita sediakan pada pukul 2 petang. Sebab kedai ni dia buka sampai pukul 6 petang. Nampak? Sebab apa cik buat video ni? Sebab dalam Google review ada yang khabar dia kata lauk-lauk kampung ni dia panehan balik pasal dia ada khabar apa kuah dah berbuih. Kalau botu dah berbuih, baik dia komplain pada on the spot ketika tu. Jadi kita bolehlah sama-sama baiki. Tapi lauk semua habis. Jadi kepada pelanggan yang kami sayangi, kau ada apa-apa perkara berbangkit berkenaan dengan layanan ataupun kualiti makanan, pergi ke kaunter tu beritahu, "Kak, saya nak komplain sikit boleh kau?" Jadi doket situlah kita boleh sama-sama siasat keadaan Kok kita boleh refund, kita refund. Kok kita minta maaf. Kok kita boleh tambah apa yang kurang, kita tambah. Tapi pada ketika tu lah, kalau dah lepas balik, macam mana bukti semua dah tak ada. Kalau kok lauk tu dah habis, macam mana kita nak buat kan yo? Apa-apa pun jangan joran. Terima kasih datang ke Gerai Seri Menanti Ikan Bakar Jalan Belami.